Hi guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Aku yakin episod ni paling kepo. Betul. Sebabkan dekat 15 minit tak start lagi. Betul. Tapi bagi aku buat intro dulu. Kalau korang nak tengok episod-episod yang lepas, korang boleh pergi saja di YouTube channel kami, type saja Borak Kepo dan korang boleh layan episod-episod yang lepas. Ataupun korang tak nak tengok visual, korang nak mendengar semasa mandu, makan, mandi, ataupun sebelum tidur, korang tak suka tengok gambar, tak suka tengok visual, nak dengar audio, boleh saja pergi ke Spotify ataupun Apple Podcast dan type saja Borak Kepo dan boleh layan episod-episod yang lepas di situ. Alright. Sebelum pergaduhan terjadi aku tak nak tunjuk siapa lagi guest kita. Guest kali ni memang sangat istimewa juga. Betul. Kita pakai template yang sama. Biasa kita handle seorang je. Kali ni kita ada 5 orang. 5 orang. Kita ada 5 orang kat sini. Mungkin sukar dikawal. Aku pun macam dah pening dah ni. Maybe kau boleh kenalkan. Okey, kita hari ni kita bersama cast dan juga director untuk filem Gantung. Kita ada Nedo, kita ada Mamu, kita ada Hafiz, kita ada Taufik dan kita ada Shazia in the house kan. Ikmal. Kita ada Ikmal Amri guys. Brandon. Bila keluar salah daripada podcast ni, bila keluar headline nama Ikmal kena. Sebab tadi dia dah cakap ada option bunyi sahaja kan. Jadi bolehlah mengaku orang lain. So after this I will speak in English lah because I'm Philippine. You Pinoy. Yeah. Pengalaman saya. Sadarlah orang Filipin ni. Aku tak boleh lah. Aduh, itulah sebelum kita start tadi dah macam-macam dah. Dah berperang dah ada orang kat sini sebenarnya kan. Aku pun tak tahu nak tanya soalan apa ni. Soalan yang aku dah plan tadi dah hilang dah sebenarnya. Nak aku tolong ke? Bukan tempat. Ringgit juga nak tanya kat Jimmy BTS ni. Ali Lasso jangan lupa. Dan juga Miro Aiman ya. Di belakang kamera. Fan sikit. Yes. Dia arah-arah. For the record lah, aku tak pernah rasa dimalukan macam ni lah. Betul. Tapi at least rasalah sekali. Untuk first time aku rasa ini bukan tempat aku. Kenapa aku ada kat sini? Kenapa aku ada kat sini? Aku nak balik main game. Betul lah. Korang tetamu kan? Jangan banyak cakap lah. Takut orang jawab Jadi bawah apa- komen dia. Okey. Apa perasaan korang dijemput ke podcast? Saya sebagai Ikmal Amri, saya sangat suka filem gantung ni. Alhamdulillah. Alright, kita start. Kita start. Okay, sebelum kita nak start dengan pelakon-pelakon, kita nak start dulu dengan pengarah dulu. Betul. Alright. Macam kita tahu, Oh alamak. tiba-tiba macam forum kan? Tiba macam forum kan? Untuk Nedo, macam mana dapat idea? Okay, kita tahu gantung ni daripada novel fiksi, dari buku. So penyanyi pun sebelum ni pernah ada series kan? So macam mana orang kata dapat idea nak hasilkan satu karya ni nak bawa ke filem pula? Sebenarnya penghasil benci betul lah. Aku dah serius kan ni. Sebenarnya anak-anak ceritanya begini. Anak-anak sebenarnya. Aku cium kan? Aku rasa kau tak dapat kau jawab orang. Kita halal tak ada hal. Aku rasa 1 jam kita akan gelak je. Okey. Macam mana dia diilhamkan untuk ke layar perak lah. Maksudnya ke filem kan? Betul. Sebenarnya semua ni bermula daripada sokongan peminat-peminat cerita ni. Sebab diorang terlalu tegar menyokong buku dan juga menyokong siri, dan diorang memang nakkan sangat-sangat untuk filem ni jadi. Jadi kita mulakan dengan usaha crowdfunding Januari 2020. Dan daripada crowdfunding tu, bila kita tengok kutipannya memberangsangkan, jadi kita rasa macam okey ni boleh pergi. Ada kaki, ada sayap boleh pergi. Jadi daripada situ kita bermula dan juga kalau nak kata inspirasikan ke layar perak. Sebab apa? Pelakon-pelakon ni semua memang menepati watak-watak yang dekat dalam buku ni. Jadi mudahlah untuk kita angkat ke. Maksudnya menepati tu dari segi mental lah. Mental lah. Mental. Memang mental lah. Memang mental lah nak handle dia orang. Memang mental. Dia seorang ke? Yang lain ni okey nama. Dia seorang ke? Akmal ni. Iman. Saya up. Borang habis gaduh. Macam Mamu pula as producer. Itulah, buat apa sebenarnya kan?
I bagi punchline je sebenarnya. Janganlah nanti orang ingat kronisma. Jangan bagi bagi betul. ini yang In fact, salah pada kejap lagi pun nak ramai. kena kejar editing ni tapi itulah. Wow. Nampak dedikasi Nampak. kerja. Tapi betul lah, I jenis dah buat kerja tu, I tak ingat dah apa I buat. So mungkin you boleh bantulah. Tak adalah. Rasanya memang asalnya bermula kita sebenarnya ada 6 orang executive producer. Dan ni semua adalah macam kawan-kawan yang rapat dan memang betul-betul passionate untuk buat filem ni lah. Dan sebab apa kita perlukan 6 orang ni ialah tengoklah tengoklah siapa yang kita nak nasi yang kita nak kena handle, kena ramai lah kan. 3 je dia. 3. Masalahnya salah seorang daripada executive producer tu pun dia. Jadi macam mana? So antara 6 jahanam tu akulah. Betul. Antara 4 jahanam yang dengan cerita aku juga. Ya betul. Jadi macam kalau tanya macam mana Mamu terjebak, itulah sebab apa kita panggil apa? Macam mana? Produksi anak beranak. Faham ya. Taklah, senang, mudah kalau kita sama-sama buat. So boleh sambung request tadi lah, buka mulut je kat orang lain, kat ke dia pula. Betul lah, kau dapat apa yang kau nak Dapat kan akhirnya. Okey dah, sekali tu je dapat. Lepas tu tak dapat dah. Okey, apa cabaran yang paling besar dalam untuk novel ni? Aku jawab. Handle dia. Cabaran paling besar. Handle dia. Banyak date sini. Aku paling baik tau dalam set tanya cakap. Wow, tak banyak cakap. Cabaran paling besar. Cabaran yang paling besar. Kalau novel ni memang semua orang tahu pasal novel ni. So memang semua orang bercakap dah pasal novel. So cabaran yang paling besar untuk jadikan dia pula ke layar filem kan, layar perak, nak masukkan dia jadikan satu filem, nak visualkan dia daripada novel tu. Apa cabaran dia selain 3 orang? Dah cakap awal lah. Mungkin seorang je kot yang pening kan. Yang lain mungkin okey seorang kan. Sebab so far Syazia masih behave. Belum, nanti dulu. Belum keluar lagi. Nanti dulu. Jangan tertipu dengan tocang-tocang dia. Jangan tertipu. Dia tengah perhati. Nanti dia keluar lah. Nanti dia keluar. Dia jawab bahasa Siam lagi. Dia boleh jawab dalam bahasa Siam, tak ada masalah. Dia di setiap peringkat tu ada cabaran. Jadi nak tahu cabaran di peringkat mana? Maksudnya peringkat sekarang ke pre-production macam mana? Daripada awal cabaran memang tak putus-putus lagi sampai sekarang lah. Maksudnya cabaran awal sekali fasa paling awal lepas di crowdfunding kita dah nak shoot pandemik. Itu memang yalah. Planningnya dah lama lah. Planningnya dah lama. PKP March. Yes, kan? crowdfunding Januari 2020 kita in fact dah plan untuk meet and greet apa semua sebab kita jual tiket meet and greet tu sebagai sebahagian daripada usaha crowdfunding tu. Kita dah tetapkan tarikh 1 April 2020. April Fool. Dah lah 1 April kan. Maksud kita yang kena April Fool. Lepas tu bila nak cakap dengan orang benda ni tak jadi pun dia dengar April Fool juga. Betul. Jadi April Fool ni. Tak jangan datang memang tak jadi ni. Jadi pandemik tu March. Aku rasa aku bukan tisu. Jangan datang. Tipu ni. Jangan tengok PKP lah masa tu. Nak ada je dia orang nak datang. Sambung. Jadi pandemik. Bila pandemik on off PKP tu selama lebih kurang setahun juga kan? Ya, sebab antara industri yang paling last dibenarkan adalah kita punya industri lah. Nak pula kita independent. Kita nak pula independent production. Jadi kabel tak ada. Bagi dia kabel mic. Tak ada. Bagi kabel. Boleh tak aku bawa balik kabel ni? Boleh. At least ada lah. Simpan. Sekurang-kurangnya ada dan juga kabel kan. Sekurang-kurangnya ada lah. Daripada tak ada langsung. Okay, jadi macam setahun juga. Lepas boleh tahan setahun juga. Tapi kita still cuba usahakan. Cabaran yang seterusnya ialah untuk get everybody together. Sebab kita ada pelakon-pelakon daripada Indonesia. Kita dulu rentas negeri pun tak boleh. Apatah lagi merentas laut kan. Jadi memang susah lah nak mengumpulkan semua orang di satu tempat tu, memang susah. Jadi on off tak dapat sangat-sangat. Jadi Januari 2022 sebenarnya kita dah macam hentikan. Oh ya. Maksudnya kita dah announce, kita kata
sorry guys, rasanya kita tak boleh teruskan dengan benda ni. Kalau siapa-siapa perlukan duit diorang balik, just bagi tahu, kita orang akan refund. Tapi semua tak nak refund. Semua kata tak. Kita orang nak juga movie ni jadi. Simpan duit ni, make it happen. So ramai orang yang cakap macam tu lah. Jadi bila yang tak contribute crowdfunding pun dia cakap tak apa, simpan duit. Dia yang paling cakap simpan duit. Tak apa, kita orang okey. Tak ada kena apa-apa. Dia yang paling suruh simpan. Simpan. Bila tengok username kan, tak ada pun kau dalam list ni sebenarnya kan. Tapi semangat tu kita puji lah. Semangat itu yang penting. Itu yang penting. Aduh. Sedih lah. Jangan nangis. Jangan berjangkit ke. Aku jujur aku cakap aku punya soalan tadi dah hilang. Aku tengah cuba cari balik. Cabaran. Okey, cabaran. Bagi gaji sikit. So apakah cabaran buat podcast ni? Inilah cabaran terbesar kami selama 3 tahun buat benda ni. Okey, kita ke pelakon pula. Alright. Pelakon. Okey, macam untuk korang bertiga. So bila momen yang korang dapat tahu yang korang akan berlakon dalam filem gantung ni, so apa reaction korang pada masa tu bila dapat tahu? Sebab buku ni memang meletup. Korang memang dah expect ini aku akan dapat punya. Takkan ada orang lain yang dapat. Selain awak lah. Selain awak lah. Awak kabel kan? Tadi baru nak minta. Tak, untuk filem memang tak ada apa-apa. Sebab kita memang daripada filem, kita daripada siri kan. So siri tu waktu dapat, obviously happy, excited semualah. Tapi waktu filem tu memang expected lah. Dari siri ke filem tu, dia tak bagi tukar orang lain. Dia tak bagi. Ini kira news untuk orang luar lah. Actually Nido dia ada hati nak tukarkan kita orang tau. Bukan ada hati. Ya Allah, aku kena lagi. Betul. Bukan. Soalnya Dua kali combination tu. Dua kali. Diam. Kau diam. Tak, dia macam ni. Lepas yang Januari 2022 tu, yang kita kata macam kita berhentikan sebab susah sangat nak kumpul semua orang sama-sama. Jadi bila kita nak restart balik later in that year, kita fikir macam tak fair lah untuk, sebab semua orang, diorang ni semua beria-ria nak buat dan diorang memang dah promise untuk buat. Tapi kita tak boleh lah nak macam pegang diorang pada janji tu sebab dah bertahun dah berlalu. Diorang mesti ada projek-projek lain, mesti ada komitmen lain kan. Faham. Jadi kita kata tak apalah kalau macam tu kita lepaskan lah. Tak nak dilepaskan. Tak nak dilepaskan. Susah Dia nak macam move ni on. tak, ibarat macam kau pegang aku. Jangan lepaskan. Minta dia jangan lepaskan tu. Trauma. Muka dia trauma. Seram lah. Lepas filem makin teruk makan. So macam waktu Nido cakap nak let go tu, memang because Nido ada like she came to my set. Waktu tu tengah shoot drama. She came to my set cakap personally daripada depan, this is what we plan tapi tak boleh ni. So kemungkinan besar we have to recast macam tu lah. So Kalau recast I tak nak datang set. sebab tak dia datang set tengok pun dia kata. Sebab waktu recast tu Nido propose macam okay, kita recast but we want you to do macam jadi cameo untuk filem tu. Jadi coach and then nak minta I jadi coach apa punya? Basketball tu kan? Bukan acting coach acting untuk acting coach, untuk yang baru tu lah, untuk baru yang punya punya cast tu. Untuk yang punya ni lah chemistry tu. Untuk Biro Aiman lah. Tak boleh ramai lah basically. Yeah. Lepas tu I cakap kat Nido, I will support lah your film semua benda, tapi dari belakang lah I'm not gonna be on your set. Sebab tak ada Diva kan? of course lah. Gila tak? So tak sokong lah sebenarnya. Tak sokong lah sebenarnya. Tak, sokong dari belakang Dia macam lah. sokong dari belakang tapi Dia dia tak nak. ibarat macam meredakan Tapi tak merelakan. tapi tidak merelakan. Macam tak datang wedding ex lah. Macam tu. You kahwin, I You doakan you suka bahagia. ungkit-ungkit pasal ex kan? Kalau cakap dengan Hafiz tu Kita jumpa di podcast yang akan datang. Tak tahu. Kalau perumpamaan tu Hafiz dia suka bagi pasal ex kan? Tak, you kena clarify. I mana ada ex-girlfriend. Risaulah dengan anak beranak. Takut. Waktu dia cakap tu, I cakap kat dia orang, I cakap kat Edo, I'll support your film semua benda tapi takkan datang set. Sebab ada satu perasaan yang sangat ralat kalau tengok budak lain bawa watak true tapi kalau tak serius. Macam datang macam main-main ke. Aku pula korang professional. Like how you Korang carry tahu, dia. apa dia?
Like how just like how you carry watak tu lah. Dia takut tak sampai watak macam tu tu. rasa dekat dengan diri, dengan hati lah. Lepas tu kalau tengok orang lain bawa watak yang macam contoh watak Taufik, watak apa Sofil ke watak Gibbs dan sebagainya. Tapi kalau tengok budak-budak main-main, saya tahu saya akan ada perasaan dia macam Baran naga keluar. dia akan jadi belagak lebih producer daripada producer. Faham tak? So better jangan dekat set je. Tu. Faham. Macam ni Taufik pula macam mana? Okay. Pula kau ada. Itulah. Kisah kita orang sama. Kita orang sama. Cuba macam saya lebih more kepada macam nak realisasikan karya ni sebenarnya. Masa mula-mula dapat news lah yang kata nak tukar pelakon, macam it's okay lah kot kan. Mungkin bukan rezeki kita as a pelakon dalam filem ni, as long as benda ni jalan. Sebab kita faham bila keadaan ketika Cara pegang macam tu ke? Salah? tak tahu. Sebab takut tak dengar suara dia cakap tadi. Okey, teruskan. Tak, sebab ni biasa. Jaga audio ni. Tak, Sorry. sebab cikgu vokal saya Anwar Zain. Okay, minta maaf. Teruskan. So masa tu jadi macam tu lah. So macam saya nak filem ni jadi je. Tak apalah, bukan rezeki kami kan. Kita orang pun dah macam Hafiz, dia dah makin tua, InsyaAllah tahun depan dia 45. Oi, kan? sikit lagi dah berlaki WSP tu. Sikit lagi. Boleh apa? Boleh. Keluar awal. Tapi dalam dalam hati tu dia ada rasa macam Ralat lah. kalau baik aku buat kan, but risau benda yang tu. Kita tak tahu capability. Bukanlah kata kami ni bagus, tapi kami dah rasa dulu benda tu. Kami dah rasa tahu watak tu macam mana. So bila kalau pelakon lain masuk, rasa macam alah. Jadi Komen macam tu kan? Takut ada feeling macam I can do better ke, ataupun sebenarnya kau boleh buat. dia jadi geram yang macam mana. Walaupun contohlah Net lantik kami semua jadi acting coach kepada watak-watak kami pun, dia akan rasa macam tak kau lain, kau kena macam ni, sebab Walaupun budak tu betul. sebab apa yang kami lalui, maksudnya Nampak tak selesa dia? pemahaman kami. Sebab sebelum masa drama dulu pun kita orang ada wrestle, kita nak dapat chemistry everything. So dia jadi macam tu. Tapi Korang cakap macam ni macam Shazia bukan pendatang baru dalam filem ni kan? Korang tak ada Tak cakap apa-apa pendatang baru. Dia Bukan. Ingat kalau nak block nanti dia. Ben kau ingat dulu dia cakap nak cari yang lagi muda daripada kita. Masa mula-mula sebab nak dapatkan. Yelah, dah lama-lama nak rikas kan. Nak rikas, nak cari lagi muda. So basically masa tu kita tak ada tahu Tahu tak pun. sebeza sangat. Kau mungkin lah kot. Kau dia faham. So begitulah perasaannya. Tapi alhamdulillah mungkin Tuhan kata memang filem ini untuk kami. Untuk sesiapa yang terlibat. Jadi itulah terjadilah. Tapi filem dalam ini. perjalanan ni kan kita tanya pasal cabaran apa semua tadi kan. Jadi bila kita nak kumpulkan semua orang balik, unfortunately ada 2 pelakon daripada Indonesia tak dapat meneruskan watak dia yang terdahulu lah. Itu ialah Randy Pangalila yang memainkan watak Gibbs dan juga Mentari Demaril yang memainkan watak Farah. Tapi diganti oleh tidak apa-apa. Kita dapat yang macam Vava Vums. Sunflower. Jadi kita ada Okey, kita ada Ben Amir lah, Ben Amir. Kita ada Ben Amir menggantikan Randy dan kita ada Shazia menggantikan Farah. Shazia ni untuk filem ni kita lebih kenali dia dengan nama Sunflower. Sebab ada satu salah satu daripada lagu OST kita berjudul Sunflower. Memang dikhaskan untuk Shazia. Betul. Yang tai ayam ni lah, bunga tai ayam ni. Jadi sunflower. Okay? At least ada tapi tak ada langsung. Kali bunga. Bunga yang diinjak-injak. Kalau nyanyi lagu aku dapat tak ada langsung. Ada lagu tai ayam. Ada. Tak apalah, dia tak bangun tidur lagi ni. Kita abaikan dulu. Okay, macam Shazia, macam mana? Masa first dapat offer tu, perasaan tu macam mana? Sekejap aku nak letak mic aku kat ni. Sebelum tu boleh 7 lagu. Nampak dah keluar. Nampak tak? Dia diam. Jaga cakap siam lah. Editor tolong cut dia, boleh tak crop? Okey, cabaran dia sangat-sangat besar sebab macam kita semua tahu cerita ni memang dah dapat tempat di hati pembaca dan juga series kan. Sejujurnya dia macam satu tanggungjawab yang sangat besar untuk saya galas sebab menggantikan ni sebenarnya susah. Tapi alhamdulillah kita ada tim yang sangat-sangat bagus daripada Sebab senonoh sangat. Berbeza tadi dia jawab dengan kita orang. Macam dia cakap. Waktu dia jawab, dia pandang kita orang dengan kamera. Lepas tu pandang korang, syaitan ni lagi. Kita lain dia macam
Kita orang tersusun kata-kata dia. Macam kita orang lagi budak. Macam mana? So kita ada before kita start tu macam diorang cakap tadi betul, kita ada ice breaking, kita ada kelas. Lepas tu chemistry tu senang. Macam mana tak dapat chemistry, cuba tengok. Senang. Faham. Chemistry wise tu sangat tenang dan senang. Jangan serius. Lepas tu everything okay, cuma pressure tu daripada segi yang nak buat yang terbaik, itu je lah. Sebab saya sendiri pun jatuh cinta dengan karya ini. Sebelum saya buat, saya study balik, saya tengok balik, saya duduk dengan diorang hari-hari. This is something yang bukan sekadar kerja tapi dengan hati. Beza tu. Betul lah jawapan sunflower lah. Faham. Tapi tadi muka nampak trauma bila cakap tenang tadi. Muka dalam keadaan trauma. Bila podcast ni keluar, part dia juga keluar. Okey. Jadi korang boleh tukar intro. Jadi kita bersama dengan Syazal. Mungkin korang tak crop dia, tapi korang kita. Kita orang kena keluar. Okay. Macam Syazal pula bawa watak apa dalam tu, maybe boleh explain sikit macam mana watak dalam filem gantung ni. Macam mana tadi? Alamak, baru puji. Saya sempat lupa diri. Sorry. Macam mana watak Syazal apa dalam filem gantung ni, dan macam mana orang kata prepare untuk bawa watak ni? Sebab you menggantikan orang lain dan you maybe you pressure ke apa ke? Oh betul, sangat-sangat pressure. Tapi daripada segi apa tadi, sabaran ni. Kan tadi kita study everything. So watak Farah ni pula sebenarnya sangat beza daripada karakter 4 orang pemain utama masa kita kod, yang sangat famous kat sekolah tu. Sangat apa? Dia kakak pengawas lah. Dia macam pengawas dia kakak pengawas. Dia kakak pengawas yang sentiasa orang kata menghalang aktiviti nakal 4 orang pelajar lelaki ni. Tapi maksudnya ni semua satu Tapi batch. dalam halang-halang dia couple dengan kepala dia. Nampak? Nampak tak talam tu? Ni bukan Nampak spoiler. talam. Semua orang memang tahu. Semua tahu. Talam. Kau panggil talam. Halang kita kapal. Senang nak kawal. Senang nak kawal sebab dia dapat kepala dia. Tapi betul lah. Tapi macam lah, daripada novel, biasanya bila kita jadikan filem tu kan, maybe ada few scenes ataupun few chapter you terpaksa korbankan kan. So macam mana you nak compresskan benda tu dalam bentuk visual, tapi ada benda yang mungkin penting, I don't know, so you nak kena korbankan scene tu. Saya boleh katakan macam adaptasi daripada buku ke novel, daripada buku ke novel dah. Patutnya power through je kan. Tak payahlah address kan. Tapi tak, dia nak address juga daripada buku nota jadi novel. Buku nota ke novel lah. Betul sebenarnya. Daripada buku nota ke novel ke filem. So nak korbankan. Daripada novel ke filem tu, saya boleh katakan ia sebenar-benarnya adaptasi. Bila kita kata sebenar-benarnya adaptasi ni, maksudnya kita memang tak copy straight daripada novel. Maksudnya kita ambil we take the essence of the story and we make it very very suitable for an audio visual presentation. Sebab buku lain. Betul, format dia lain. Format dia lain. Jadi mungkin memudahkan juga bagi saya, sebab saya pun memang seorang penulis skrip. Memang seorang filmmaker. Jadi kita faham medium filem dan kita faham bahasa filem dan kita faham yang novel ni bukan semua benda boleh dimasukkan ke dalam filem. Sama juga macam series lah maksudnya. Betul. Ada few benda yang maybe you tweak here and there lah. Betul. Jangan dikorek benda tu. Apa korang buat? Kena tegur. Terpaksa. Nanti kalau anak marah, kau jangan anak kau marah. Apa yang dikorek ni benda tu? Lala kena tegur. Jangan dikorek. Lah, sama juga duk tengok. Apa ada nak dikorek? Apa yang kau korek? La ilah. Macam ni lah. Dia memang macam menjaga anak-anak tau. Faham. Boleh nampak. Dia macam mak anak ramai macam tu. Dia tengah macam, jangan main tu. Ya Allah, jangan panjat. Dia macam yang lagi seekor tu dah ready nak lompat. Dia dah ready lompat dah. Tapi masa tengah shoot tu, macam mana dengan terkawal. Memang profesional lah. Sebab dia dah di warning awal-awal. Kita ni projek independent kan. Macam kata tadi, kabel tak ada, duit tak ada kan. Jadi kita ada 13 hari je shoot. Korang jangan macam-macam kata 13 hari ni strict. Betul. 13 hari ni strict. 13 hari very compact.
days, very lean shoot, and we can't afford to make mistakes. Boleh nak tahu tak total berapa scene? 87 87 in 13 days. Oh, dia kena kira ni. Oh, dengan kira? Boleh. Boleh kira? Okay, faham. Sorry, maths dia lemah sikit. Ya. Math is Lebih banyak. Untuk Hafiz pula, boleh tak describe sikit watak dalam filem gantung ni macam mana? Pasal filem tu. Behave. Dia semua dah bangun tidur dah ni. Describe watak watak saya sebagai Jailani atau panggilan dia Troll. Dia salah seorang kru. Jauh dah ni. Kenapa Perak? Jalani. Apa kampung? Dalam Felda dalam ni. Habis kau ingat nama tapi Sophie tu dia badai bukan- sangat lah. At least dia unik tau. Berapa ramai dalam Sebab tu kau tak masuk dalam tim kita orang. Kita pinggir. Ya, betul. Taufik punya karakter ni dia bukan Dia dalam loner. geng Musketeers tu. Dia outsider ni. Dia outsider. Seperti hidup sendiri. So watak Watak tadi. Turun. Nama dia Jailani, nama sebenar. Dia punya hashtag Jailanilah kehidupan ini. Yes. Panjangnya. Jalani lah. Jailani kehidupan ini. Jailani kehidupan ini. Tron ni dia salah seorang daripada Four Boys ni, Musketeers ni. Dia antara memang budak nakal lah, budak popular kat sekolah tu. Cumanya dia adalah atlet sekolah. Dia star atlet basketball. Okay. Tapi cuba Dia cerita macam mana in real life macam tu lah. Cuba cerita sikit boleh main basketball ke tak? Tapi sebabkan saya pelakon yang hebat, tak pernah main pun dapat macam pandai. Maksudnya ada scene yang dia kena masukkan Ada. bola. Ada. Okay, berapa kali take? Nak masukkan tu saja. Dia Kobe Bryant bawah sikit. Kobe Bryant tu bawah sikit dia. Dia baling kita cut. Satu take je. Waktu shot baling, cut. Bila shot masuk orang lain baling. Satu take juga. Satu take Baling pun je. drop daripada atas kan. Lepas Cik lah, kita cik. Orang cakap pelakon yang hebat adalah dia punya lakonan tu sebenarnya tak real tapi nampak real. Betul. Make believe Make believe. Benda ni interesting lah kalau macam semua orang tengok sebab dia ada beberapa scene tournament juga. Korang tengok lah berapa banyak kali dia sebenarnya pegang bola tu. Lari banyak. Pegang tu tengok kira-kira. Korang kira berapa banyak kali dia actually pegang bola tu. Faham. Tapi star atlet ni. Betul. Ini yang tak puas hati dengan aku punya karakter lah. Kita orang satu tim. Dia captain. Tapi aku yang lovable. Gitu. Semua sayang. Tapi macam mana pula watak? Cerita sikit. Jangan menangis dulu. Jangan menangis dulu. Jangan sedih. Jangan sedih. Bagi nama hashtag juga. Hashtag. Ada hashtag Sophie. Ada hashtag the devil. Wow. Oh gitu. Fans yang bagi. The devil, yes. So nama watak aku dalam cerita ni Sofil. So dia macam arch enemy kot kepada empat orang Musketeers ni. Dia ada satu keinginan nak menjadi seperti Musketeers, tapi sebenarnya dia macam asal tak boleh Sebenarnya tinggi nak masuk tapi tak dapat. Jadi dia so dia ikut laluan lain. Laluan Dia ikut laluan lain untuk menjadi seperti mereka. Untuk masuk dalam circle. Untuk masuk dalam circle Musketeers ni. So dia ada laluan dia sendiri yang dia rasa itu laluan yang betul, tapi sebenarnya merosakkan diri dia. Faham. Apa yang berlaku kena tengok dalam filem ni lah. Untuk Taufik ada tak cabaran untuk bawa watak tu? Mungkin ada. Yelah nak kena dia seorang yang ni kan banyak cakap bila dalam tu dah kena jadi diam je. Dia macam mana, dia tak adalah kata dia diam, tapi dia ada something yang inner Sofil ni yang perlu dibawa keluar pada certain waktu dalam cerita ini. nak mengeluarkan jahat dia tu. Nak Yang mengeluarkan jahat dia tu. Sebab dia bukannya jahat yang macam kalau kita tengok cerita gangster nampak Jahat, okay, ya. bergaduh Obvious dengan ni, jahat. obvious. Yang Kenapa ni, jahat tunjuk sebelah? Kadang-kadang dia jujur sangat. Ada personal ke? So dia macam jahat. Dia tunjuk macam tu kan. ampunkan Nabila ya Allah, ampunkan Nabila. So ada certain scene yang memang nampak diri sebenar Sofil ni, apa kemahuan dia. Cuma tak boleh dibagi tahu sekarang, kalau tak ada surprise. Tapi siapa yang memang dah ikut daripada drama, dia nampak lah apa sebenarnya titik-titik sebenar Sofil ni. Itulah Titik-titik yang wajar kita titikkan dia. titik-titik yang memang kalau dapat kat luar pijak je. Faham. Sofil lah, bukan Taufik lah. Saya baik tak kat luar. Sama je rasa tu. Janganlah, saya lemah. Okay, macam Syazia? Maksudnya ada tak babak yang macam melibatkan emosi ke Yang atau kena fizikal extra ke, yang sikit? kena extra lebih, maybe boleh share sikit. Banyak. Tanpa beritahu spoiler. Banyak sebenarnya.
Ada takut pandang kiri dulu. Nak dapatkan green light. Kita kena bagi spoiler. Nampak tak mak cakap elok depan mana depan orang tua cakap elok. Mungkin ada perkara yang tidak dizahirkan, tapi saya yang mendapatkan jawapan daripada perkara itu. Jadi banyak perkara yang saya tengok dan benda tu sangat emotional dan sangat deep. Dia cakap tersusun tu. Benda tu sangat deep. Jadi Farah adalah minggu ini. Farah beberapa scene sebenarnya Farah adalah medium untuk menyampaikan perkara-perkara deep tadi. So dia sangat beremosi sebenarnya. Watak Farah ni. Watak Farah ni dia jenis yang macam Senonoh. watak you adalah orang yang sangat kompos ataupun dia macam ni sebab dia macam pengawas Ya, dia betul. pengawas. So dia kena seorang yang Dia tegas kompos dan somehow dia kan. garang-garang manja. Kadang-kadang Oh manja. Dia Dia ada manja. manja dia. Dia Ha. manja dia dengan orang tertentu je Tertentu, lah. Gitu. Macam ini. Macam ni. Jangan cerita harum Jangan cerita dekat orang lain. Jadi Malu dah podcast kali ni kita. untuk tontonan matang je. Bagi tahu awal untuk tontonan Beritahu. matang. Sama macam dekat cover buku pun ada betul. untuk pembaca mata. Aduh, laki aku buat dah. Laki aku buat dah. Tapi kalau macam daripada segi emosi, sebenarnya memang watak Farah dan watak Ray yang dimainkan oleh Iqmal Amri. Iqmal Amri. Yang dimainkan oleh Iqmal Amri ni. Hari tu fight macam mana Fight Macam mana fight? Aku tak tahu macam mana pula kan. Kau berjemur ke naik 5 Setakat skin tone ni? Kau berjemur Lepas tu keluar artikel kan. Kecil soalan ni. 5 skin tone naik ni. Tak apa. Memanglah. Memanglah macam tu lah. Demi apa karier kita. Oh, faham. Betul Kena lah. wajib. Betul. Macam ni Kena lah jawab aku- dalam gaya Jangan dia tak duduk macam ni. depan. Tak apalah demi kerjaya. Merasa itu yang terbaik lah. Sebab saya pun tak adalah bagus sangat. So saya cubalah. Sama humble kan. Humble. Lain lah tadi belagak betul. Seorang pelakon yang hebat tadi. Beza kan? Siapa lagi nak belagak kita lah. Jadi boleh pilih nak dia jawab sebagai Hafiz Azram ke nak dia jawab sebagai Kalau Iqmal nak Amri. pilih minta am lah. Kita awak. Maksudnya boleh pilih nak cara bongkar ataupun cara humble. Guys, korang nampak macam 5 orang je guys, tapi sebenarnya kita bawa 7 8 ni. Dia Semua ada yang split terlibat, semua ada kat sini. Semua ada kat Dia sini. serap, diserap. Betul. Diserap masuk. Mungkin dia boleh sambung tadi. Tadi Mesti ada dah lupa dah kan. Yang emotion Emosi. Emosi memang paling berat lah untuk watak Ray dan juga watak Farah. Jadi diorang dua orang ni memang yang paling orang kata beremosi. Kalau macam diorang ni lebih banyak kepada main-main, lebih banyak kepada tapi dalam pada apa? Easy money. Datang main-main. Tapi dalam main-main pun dia nak kena capture spirit Yes. budak sekolah tu. Budak sekolah kaya dan nakal kan. Budak Macam sekolah mana? kaya dan nakal. Bukan setakat budak sekolah nakal, budak sekolah kaya dan nakal. Kaya So tak? orang kaya, orang nakal kaya. Orang kaya nakal dia macam mana? Itulah. Tapi ni doh, you as a writer dan juga on set you kena jadi pengarah. You nak bezakan dua benda tu susah. Sebenarnya writer-director tak susah. Yang susah director-producer. Itu susah. Director, producer. Macam writer-director is okay. Writer-director dia menyenangkan sebab apa tahu. apa yang kita tulis, kita tahu, kita dah visualize daripada awal. Dan bila kita direct pun kalau ada benda yang kita perlu ubah mengikut kesesuaian ataupun keterdesakan ketika itu, kita boleh terus ubah. Dia tanya writer Tanpa lah. perlu- Sebelah-sebelah Kita buat je lah. Kita buat macam lah. Boleh ke tak tadi? Mana boleh? macam- Janganlah tukar skrip kan. Ni dia macam gitu. tu. Macam tu. Mana jalan lagi lah. Dia Kita seolah-olah buat gaduh je lah. analogi paling mudah dia macam minta dekat Yes, istilah dia. tolong luluskan. Tapi director producer lebih susah lah sebab apa producer ni kekangan dia dari segi Logistics, kewangan, logistics kan. Dan sebagai director kita tahu alamak kita tak boleh compromise Benda kadang-kadang ni, kita punya vision ataupun benda yang kita nak. Macam mana kita nak puaskan hati dua-dua side ni. Macam tu lah. Tapi in the end puaskan jugalah. Puaskan juga. Macam Mamu, macam mana? You as a producer, ni kena jawab. Ni kena jawab sendiri tau. Dia tak boleh pass mic kat orang lain. Okay, dia sebenarnya kan. Sorry, soal dia. Ni ada Sebagai ni ke? Bagi flash. Tak tahu nak kata sebab sebagai producer pun yang I Tapi particular sebelum tu saya minta maaf kan. Tak boleh. Tak boleh macam tu Aku sebab dah- nanti Ya, bila ya, dia edit tu dia punya tu banyak.
So kena cakap bisik lah kalau banyak tu. Sorry tau. Kalau banyak itu tegur bisik. tadi apa yang kau korek tu. Excited kan. Okay, Mahmud macam mana? Sebagai producer, tak tahu, yang I betul-betul jaga timeline je kot agaknya. I mean, it's not so much on the creative side, because I also understand yang cerita ni kalau ada yang kita compromise, memang kita akan nampak on screen and tak menjadi lah. Betul? So maybe boleh bagi situasi. Dia pas Dia pas juga. Mamu ni dia ada satu cara untuk berkata no dengan sangat diplomatik. Kita tak sedar pun dia sebenarnya tengah kata no. Berdiplomatik. Dia tak sedar pun dia tengah cakap no. Jadi tu satu skill yang dia ada. So kalau dia nak kata benda tu tak boleh ke apa ke, but yeah, according to the timeline, I don't think it's possible lah. Macam tu je. Tapi maksudnya telling no without telling no lah. Correct. Dan kita pun sejuk lah sikit hati kan. Tak adalah kita rasa macam like kenapa tak bagi? Macam tu kan. Tak adalah kita rasa macam tu. Yelah, balik tidur sekatil juga kan. So tak boleh lah. You say no to this, I can say no to something else. Saya tak tahu apa. Dia bagi balik ayat tu kan, I think it's not possible. I don't think it's possible lah. Bila balik je boleh cerita kat isteri lah. Director kaset tu tak apa-apa. Bercerita sebagai isteri. Okay, I bercerita dengan you sebagai suami isteri yang sekarang ni, bukan sebagai producer director. Macam tu. Sebab kalau ikut timeline, kita kena bangun pukul 6.30 pagi kan. Sekarang ni tak sempat dah ni. Apa. Gitulah. Macam tadi cakap 13 hari kan. 13 hari tu shoot dekat mana ya? Merata-rata. Kita agak bergerak juga, tapi it's quite contained. Maksudnya bila kita di satu tempat tu, memang kita gunakan tempat tu, lokasi tu sepenuhnya. Tapi kita agak bergerak-gerak juga. Kita bergerak lah. Macam kita tak ada terbatas kepada lokasi sekolah sahaja. Kita ada juga, macam kita ada part di mana diorang negeri ni lain. Biasalah kalau kita kalau kita nak tunjuk kehidupan sekolah berasrama yang nakal, kena ada scene fly. Dan also tak boleh lah asrama yang yang kita boleh dapat macam itu je. So kita buatlah kat hotel kan. Bilik dom dia orang bilik hotel lah. Bilik tak boleh bilik asrama biasa, sebab kita nak menunjukkan yang dia orang ni anak orang kaya dan sekolah tu adalah sekolah elit kan. Dan bila dia orang ponteng sekolah pun, orang ponteng sekolah pergi sungai, pergi tattoo pala. Jadi tempat-tempat tu termasuk juga dalam lokasi lah. Banyak juga lokasi-lokasi yang pergi kafe tak pergi mama. Dia pergi kafe, dia pergi mesti kafe, dia tak pergi mama. Dia orang swipe card, tak pakai cash. Ini memang orang kaya punya cerita. Kaya punya cerita lah. Kalau untuk pelakon pula kan, macam tadi Nedo pun cakap untuk Taufik dengan Syazia, watak diorang lebih beremosi kan, lebih berat. So macam mana korang carry watak tu masa dekat set? Contoh kalau duduk dengan Hafiz, memang dah hilang dah kot watak emosi tu kan. Baru macam ni. Aku dekat set ni sebagai ujian. Sebenarnya dia datangkan sebagai ujian. So kalau kau nak duduk dengan aku, lepas tu tiba masuk set tak boleh perform, aku tak bagus lah. Ujian gitu. Bukan. Adakah masa dekat set tu macam dekat set macam okay, jangan kacau aku, tolong jangan kacau, duduk seorang-seorang ke apa. Diorang tak ada polisi ni. Tak ada tu Macam mana Syazia? Dekat set ni. Tapi sebenarnya ada je masa free time. Sebenarnya ni adalah kali pertama. Saya pun tak banyak lagi pengalaman sebelum ni, tapi saya tak pernah macam lepak macam ni. But every time dengan diorang ada free time, kita orang main kad, kita orang main game, kita orang karaoke. Karaoke dekat set? Dia bawa dia punya speaker box. Betul kan Am? Ya, betul. Saya kalau scene-scene berat tu, saya elak sikit daripada bercampur. Oh iya ke? Nampak better. Sebenarnya tak. Saya sebetulnya saya pergi tengok. Contoh ada beberapa scene yang saya ada sebab kenapa saya kena tengok, tapi saya tak ada dalam scene tu. Saya pergi tengok scene tu supaya saya dapat visualize apa yang jadi untuk saya bawakan nanti. Tapi nak kata menjauhkan diri tu tak. Saya pun sama naik je sebenarnya. Cuma tak tunjuk je lah kat podcast ni kan. Diorang ni kalau tak ada scene diorang pun, diorang datang set. Ya, betul. Untuk memeriahkan majlis. Untuk memeriahkan majlis, mengeratkan silaturahim tu. Nak ada bonding tu. Kita Akan free kat set. Kat rumah tak payah masak.
Sebab makan kat set sedap. Makan kat set Sebab sedap. kita orang ada 13 hari tu saja untuk actually bersama. Kita tak tahu bila kita akan sambung lagi dan sebagainya. Macam saya jenis yang selalunya kalau shooting, kalau habis je dengan baju-baju konti tu aku balik. Nampak artis. The next day datang balik set pakai baju konti. Selalu macam tu. Tapi untuk gantung ni dah habis pun still boleh relax kat set, duduk lepak dengan orang, main game ke apa benda ke. Kita orang suka prank each other sebenarnya. Kadang orang tengah tidur kita ambil video, macam tu lah. Suka duduk kat set tu. So nampak lah ni this is Dia like seronok kat set kita punya jawapan sama je. Producer lega. Alhamdulillah ada seronok kat set. Jawapan depan kamera producer. Dekat track terus lain. Aku penat lah shooting ni. Okey, yang tu kita nak tanya dah halang-halang pun pengarah pun ada kat sini kan. Macam mana bekerja dengan pengarah? Okey tak okey, anggap je tak ada. Kita berada di ruang. Memang selalu anggap tak ada pun. Kau nampak? Kau nampak perangai dia orang? Bekerja dengan Nido personally, kerja dengan Nido dia okay, dia dengan bukan dengan setakat dengan pengarah, dengan semua sebenarnya. Even kalau kita kerja waktu kerja dekat set tu, dia kerja Kenapa dengan tak nak cakap pasal I? Kenapa kau generalkan semua? Kenapa kena generalkan semua? I lah. Lah tiba. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia macam dia kerja sebab dia punya feelings kerja kat set tu macam family. Even macam saya cakap lah, kerja dengan crew dan kita punya cameraman dengan yang lain-lain pun kita rasa macam family. Macam even director pun she's very open, as a producer pun sangat open. So bila bekerja dengan dia, kita tak rasa macam pressure macam aku takut buat salah ni ke, aku takut ni ke, dia nak macam ni ke. Tak, kita just tanya je, and dia cakap cara-cara okay dah kita buat. Kalau tak okay dia akan cakap boleh tak you sekali lagi ni. So kita tak ada pressure macam kerja dengan orang je macam kita fikir yang macam ada banyak sangat gap ke. Tak ada. Dia kadang-kadang bila dia direct, aku duduk je sebelah tu tengok monitor sekali. Tapi kita lepak belakang kau cakap lain. Macam mana? Tapi bila kita lepak kedai mamak ke lepas habis shoot kau cakap lain kat Apa dia cakap? Dia dah start nak cerita. Oh okey kamera. Sukalah kantor kau macam dah tak banyak kawan. Lah. Tak banyak kawan. Patutlah kena pinggir. Daripada dalam filem sampai luar filem, kena pinggir. Waktu aku menangis. So tak ada gap tu. Memang kerja rasa macam family. And then sebab kita orang close dekat luar juga. Cuma bezanya I think bila kita masuk set, kita ada this mindset macam we have to be professional. Apa yang director cakap, walaupun kita kat luar close macam mana pun, bila macam Nido cakap, Hafiz, I nak you buat macam ni, boleh tak macam ni? Lepas tu kalau dah buat, kalau tak okay cakap boleh tak one more, kita buat lah. Kita ada cakap I rasa dah bagi cukup tadi. Tak ada, benda-benda semua tak ada. Diva-diva tu tak ada. Tak ada. Kat set ni tak ada. Set lain ada lah kot. Set ni tak ada, alhamdulillah. Itu Hafiz Adam yang sebenar tau. Tolong kepada semua, tolong highlightkan benda ni, masuk dekat social media reels. Tu clickbait dia. Faham. Tapi nak tahu yang macam korang actually pernah work together dekat luar yang lain ke? This is like first time for everyone. Assemble together. Me and Melibatkan gantung sajalah kan. Kalau kita kira macam actually kenal dan kerja sekali daripada gantung series lah sebenarnya. Tapi yang betul-betul on set together untuk movie. Sebab waktu gantung series director lain. Nido was menulis kan. sebagai penulis. Yes. So untuk betul-betul yang on set sekali tu, this is the first one lah. First one. Faham? Macam Syazia pula bila sebab first time kan dengan pengarah, so macam mana? Alhamdulillah Kak Nat sebenarnya sangat easy to work with. Saya pula baru masuk. So watak Farah tu dimainkan sebelum ni. Jadi ada some part yang saya difahamkan secara, saya rasa it's very casual, it's very sistery. Sistery. It's very saya senang lah untuk faham cara Kak Nat sampaikan apa yang dia nak. So saya rasa tak ada masalah on that part lah. Dia lagi penat sebenarnya. Pandangan je dah cukup dah. Meluar lah. Aku macam nak cakap saya setuju. Walaupun baru 45 minit lebih, aku rasa macam dah 2 hari aku kat sini. Amboi, kamu tak bersyukur ya? Dia slowly keluar. Tak apa, nak project I buat rambut you Okay. Yelah, sebab macam untuk peminat novel fiksi kan, apa yang you boleh janjikan dekat dorang yang dorang akan enjoy tahap macam mana? Dan nak tahu juga, adakah filem ni tribute untuk yang pembaca filem gantung ataupun orang yang tak baca pun still boleh tengok juga? Dan dorang still boleh enjoy tanpa perlu baca. Okey. Jadi filem ni memang dibuat untuk berdiri secara sendiri.
Stand alone. Jadi kalau tak tengok series sebelum ni pun tetap boleh faham filem, takkan lost. Dan kalau tak baca buku pun tetap boleh follow filem juga. Tapi kalau yang dah membaca buku tu, dia akan jumpalah Easter eggs dekat dalam filem tu. Benda-benda yang dia akan look forward tu. Contohnya kalau hubungan persahabatan antara 4 orang Musketeers ni. Suspend kejap. Hubungan apa ni Ana? Tak. Apa nama ni? Persahabatan antara 4 orang Musketeers ni. Dan kalau macam momen-momen bromance antara karakter Gibbs dan juga karakter Ray, dan ada apa nama ni, momen bibit-bibit cinta antara Gibbs dengan Farah. Benda-benda ni memang khas untuk pembaca-pembaca buku, sebab dia orang akan tahu ada setengah ada, tak semua, tapi adalah 2-3 scene yang memang kita lift straight daripada buku. Contohnya opening scene bila Khalil terima panggilan daripada Farah tu, itu memang straight daripada buku. Jadi benda-benda macam tu yang akan membuatkan pembaca buku rasa excited. Dia macam yes, aku tahu scene ni, aku baca scene ni dulu. Macam tu. Sebab siapa yang baca buku tu dia akan faham reference lah dan faham konteks lah. Ada yang dah macam kita share promo material pun, daripada promo material pun dia macam oh my god, I think I know what this is. Dia dah macam terus tahu benda tu apa. Benda tu macam diorang dah boleh agak-agak yeah. Sampai kadang-kadang admin, kalau kita punya official IG account Musketeer Code TM, admin kadang-kadang terpaksa hide a few comments sebab comments tu mungkin terlampau spoiler. Okay, faham. Sebab dia dah terlampau excited, dia macam I tahu ni dia nak share kan. Tapi kita macam terpaksa hide. Minta maaf lah kalau komen anda lah yang terhide tu, minta maaf. Bukan benci, bukan tak suka. Tapi kita nak bagi peluang kepada orang yang tak pernah baca buku untuk menikmati filem ni tanpa spoiler. Buktinya orang yang kutuk filem ni kita tak delete. Betul. Yang kutuk kita bagi je. Yang kutuk kita bagi je. Yang kutuk kita biar je. Ada yang macam like, apa ni ambil Apa ni ambil Taufik Hanafi ni? Apa ni? Pelakon ni dah memang dah tua-tua boleh nampak high school lagi ke? Kita biar je. Dia dah buat macam kita ambil Roshamno jadi Gibbs kan. Entah apa-apa entah. Itu yang keluar artikel yang dia tahu. Kena beep ke? Tak apa. Oh sebab lupa cakap Dato' ke? Dato' Roshamno? Tak. Dia pandai buat logo Suhan Movies. Oh Suhan Movies. Ini lepas geram ke apa ni? Ya Allah. Tak, saya geram dengan Roshan Mat saja tau, because jam habis tau. Shah Alam apa ni section 9 tu. Tapi Mamu I suka. Sebab whenever I nak masak at night kan, tak ada serai masih buka. Oh ya ke? Dia 24 jam. Dan mana ni Roshan Mat tu sendiri okey, yang dekat Shah Alam tu. Oh habis jam ah. Kau memang tak pergi pasar ke apa? Dia season 9 tu ke? Betul kan? Tahu kan? Dia dendam sebab tu. Dia dendam sebab tu. Ramai. Memang ramai. Jenis pendendam. Bahaya producer macam ni. Pasal jam je Shah Alam weh. Tapi kita orang boleh mengakui lah benda tu. Semua orang akan marah lah. Aku akan masuk yang tu je. So bila cut terus macam ni je nanti. Kita akan jadikan yang tadi tu snippet 3 saat untuk hook. Dan itulah thumbnail aku ni. Thumbnail kena yang itu lah. So okay, so maksudnya filem ni siapa yang tak baca novel pun still boleh enjoy the movie. Betul. Sebab yalah Sampai dah lupa lah dia punya soalan tadi. Sebab tak pulang balik. Okay, let's say lah, if you have one word untuk describe movie ni, you akan sebut apa? One word to describe. Semua orang kena jawab. Tapi yang untungnya yang lah jawab sebab dia mungkin boleh copy jawapan orang lain kan. Tak boleh. Maksudnya kalau kita dah pilih perkataan tu, korang tak boleh ambil perkataan tu. Okay, fine cikgu. in one word kan. I akan pilih nostalgia. Saya pilih tergantung. Lama weh. Betul. Dia sebagai producer dia rasa lama weh. Memang betul. Sampaikan sorry nak masuk kata sampaikan salam. Tak, nak bagi trivia. Waktu kita nak shoot masa mula-mula yang tergantung sebab pandemik tu kan, kita rasa macam tajuk dia kot
Tajuk dia gantung ni kot. Sebab tu dia tergantung. Ya, jadi waktu kita shoot yang betul-betul shoot tu kita pakai title Musketeer kot. Oh. Tak ada siapa berani sebut gantung dekat set. Semua macam Musketeer kot, Musketeer kot, Musketeer kot. Tak ada siapa berani sebut gantung. Takut itu adalah macam Badi ya. Mamu tak percayalah benda Oh, ni. Mamu tak percaya benda ni. Lain. Mamu tak percayalah benda ni. Tapi Apris? Passion. Passion. Okay. Baik. Finally Macam lebih kurang je tergantung tak? tergantung Finally. Okay, boleh. Yes. Kalau saya pula love. Lagi Kenapa muka meluat? Kenapa ni muka ni? Aku mungkin akan delete yang part ni, aku biar yang love. Bukan apa, risau. Penonton tengok dia je. Itu dah confirm. Itu dah confirm. Betul lah Sunflower dia bawa sampai ke sini lah. Mesti ada api dan air. Api semua sini setan dia lah. Tak, dia paling Api safe macam ni. sembunyi tapi setan dia. Bila keluar klip ni nanti, crop bahagian dia tapi suara dia biar je ada. So at least orang fokus karakter. So, kalau muka dia ada, orang fokus kat dia. Okay. Mungkin kita akan blurkan muka ke apa ke macam tu. Dia macam kisah benar. criminal pula kau. Tak ada macam tu. Bila suara kita orang, muka dia. Bila suara dia, muka kita orang. Editor tolong take note Muka Mozart kan. Bila Kau bercakap jangan pun ni. macam sorry tak pernah nama ni kan. Macam penjenayah lah. Siapa cakap ada Taufik kan. Aduh, sikit lah. Aku nak tahu masa Aku tak pernah rasa sakit jantung macam ni lah. sekejap bagi aku menung jap, soalan aku dah hilang. Jap. Rambut kan sama merah kat belakang tu betul. Okey. Sikit masa dekat set, ada tak pengalaman, mungkin pengalaman yang kelakar untuk korang yang korang boleh share, ataupun pengalaman seram ke yang maybe korang boleh share? Pengalaman Seram hari jumpa dia. Seram lain. Kan? Maybe yang boleh share. Asal kita start dengan Syazia lah ni. Kita start dengan Syazia. Ini yang ada muka satu tak nampak. ada Suara je. ada satu scene tu di mana pemain ni adalah saya, Taufik dan juga Iqmal. Itu tak expected. Ada satu scene tu dia tak expected. Boleh review ke? Boleh. Boleh ke? Boleh. Best lah macam ni sebab ada pengarah kat sini. Dia terus dapat green light. Betul. So, Dia luluskan. Lulus. Saya WhatsApp dulu tunggu dah apa yang betik. Taufik Baru ni. buat je. pada sebelum tu tak perlu, Okay. tapi apa yang dia buat pada you tu. Okay. So masa rehearse dia tak buat langsung. Saya Dia tu siapa? Dia sebab tu dia flip. Masa rehearse dia tak buat langsung. So ada satu scene tu dia macam selisih dengan saya. So masa dia tengah selisih tu dia tiba-tiba angkat middle finger dekat tengah muka saya. Saya macam itu adalah kali pertama saya angkat alamak, middle finger kena tengah ni. muka saya. From him. Cuba hidup tak And reaction tu is genuine Genuine reaction. Menghadapi pelakon-pelakon yang bermasalah macam ni. Macam-macam sangat. Okay. Benda tu berlaku sebab dalam masa kita buat pengamaran ni, sebelum syuting ni kita dah tanya dah dekat pengarah. Kita orang bebas ke buat apa-apa dalam ni? Tapi sebelum tu sikit disclaimer saya dia not something yang saya terasa ke apa. Dia macam dalam hati macam kelakar best gila tapi saya tak boleh nak keluarkan reaction tu. Dia kena maintain jadi akak pengawas lah. So benda tu jadi spontaneous di mana sebelum syuting pun kita dah tanya dulu macam okey ke bila nak bawa watak Sofil macam ni, apa yang kita boleh buat apa semua. And then bila scene tu berlaku pula dia macam into that scene. Sebab before that something happen and then keluar-keluar nampak pula alah perempuan ni. So tiba-tiba niat seorang manusia lah kau kena kau depan muka. Sebenarnya dia tak melatah kan. Dia macam melatah habis kan. keluar balik lepas je dia tekan-tekan macam okey ke sorry tau. Nervous. I rasa macam best gila tapi I cannot do the reaction dia. Oh my god best gila. So I macam macam mana reaction tu Mama? Memang terkejut lah. Memang nampak. Memang terkejut. Memang terkejut. Ini depan hidung. Betul-betul depan muka dia. Faham. Tapi tak balas balik. Ambil balik. Tak, kalau dia balas lari karakter. Abelah. Classification 21. Kau jangan tunjuk nanti nak edit susah. Balas. Sampai sudah tak habis. Ini lah kan. Ya. Boleh ya. Betul sini. Ataupun nanti diorang letak muka you kat situ. Sakit jiwa. Ataupun letak muka you kat situ nanti. Kerap muka you lekat. Kalau logo Suhan. Logo baru Suhan. Untuk ni pula. Pengalaman banyak best tapi sebenarnya kita banyak yang
shock moment lah sebab bila masuk set. Sebab kita orang kan bersiap di bilik lain. And then kita tak masuk set, tak masuk apa. Bila masuk macam bapak creepy sial. Benda tu keluar automatically macam ada serta-serta scene yang dalam teater. Kita orang rasa macam alah seramnya. Di samping dengan kejutan-kejutan oleh pelakon-pelakon yang diberi waktu lakonan yang tak disangka-sangka. Sebenarnya tak ada orang kata pengalaman yang sampai trauma yang kita nak kena cerita hantu semua tu tak ada. Rasa creepy tu ada. Dia ada, tapi dia bukannya disebabkan orang kata environment, keadaan tempat tu, tapi disebabkan cerita dan set location tu buatkan kita rasa macam wow, okay. Sebab auditorium yang kita shoot tu dah 4 tahun tinggal. Dah 4 tahun abandon. Memang masuk parking memang kalau kata nak jadi pot tu situ pot lah. Boleh dikatakan macam tu. Even waktu awal sampai tu pun memang agak creepy lah tempat tu. Agak lah, boleh tahan lah. Tapi diorang dah bersih-bersihkan apa semua. Tapi yelah 4 tahun tapi tinggal. Tapi tu tak ada kerisauan sikit lah sebab band ni masa tu dia divide time between 2 sets kan. Betul. So adalah satu hari tu by the time dia datang set kita tu dia dah letih. Betul. So dia pergilah tidur dekat belakang auditorium tu. Macam risau juga. Adakah yang seorang-seorang? Ada seorang. Dia jenis yang yelah sebab dia kena rest kejap lah dia kena rest sebenarnya kejap. kan. Dia kena recharge dia punya bateri dia untuk energy dia. I just risau yang tidur band Amir bangun orang lain. Tapi dekat set auditorium tu memang sedikit. Tapi dekat tak, dekat set tu pun tandas dia jauh. Tandas dia macam ibarat pergi tandas memang kena berteman lah. Berteman. Tapi ada momen yang sweet. Dekat auditorium tu. Dekat masa tu dia baru bangun, dia cakap kat I, you nak pergi toilet tak? Jom teman I pergi Wow, toilet. suara band. Sekali. Bangun. Dia bangun dia betul kan? Dia bangun macam, you nak pergi toilet tak? Teman I, jom teman I pergi toilet. teman I. So I dengan dia. Walaupun dia berani tidur. So kat itu maknanya Syazia kata itu sweet. Walaupun tadi dia macam berani kan tidur seorang belakang auditorium dia berani tapi pergi toilet dia ajak I. Bayanglah dia yang tinggi suara dalam macam tu. Mentang-mentang dia tak ada kat sini. Bergegar dekat Aku tahu cerita ni. So Ben, kalau kau tengok ni dekat Filipin, redor lah dia dah pecahkan tebelang kau. Dia dah balik dah ni, siap lah kau. Dia dah dah balik dah ni. kau. Kau nampak man maskulin dalam social media. Rupanya Syazia hanya mana nak. Tapi dia tak tanya dengan suara. Dia tak tanya dengan suara tu. Dia tetap tanya dengan suara dalam macam suara dia. Tapi yang penting, "Mai, you teman I." Masih in karakter. Bukan I teman you Abri tau. pula macam You mana? teman I. Pengalaman ada yang nak seram ke, nak manis ke, nak apa? boleh. Semua pun ada. Seram. sebelah. Manis banyak. Yang manis lah, yang manis Seram lah. daripada sebelum shoot sampai habis shoot. Sekarang pun masih lagi melalui. Episod kedua kepo kita orang bergaduh tau kat sini. Episod seterusnya. Part tu bergaduh lah. Momen banyak, momen manis banyak je. Macam ada yang KJ prank band tu. Brandon. Right. Ada kat apa IG, so boleh cerita lah. Betul. Ada kat IG, Scene tu kita orang kena angkat band pingsan sebenarnya. Tapi si Brandon ni buat tak ada KJ ni memang prankster. Brandon dekat luar pun dia memang boleh dikatakan Macam KJ itulah tu. Dia memang prankster juga. So ada scene ni kita kena angkat si band. Memang pingsan lah konon-kononnya. Jadi KJ ni sepatutnya dia tepuk pipi lah. Tepuk macam ni lah. Dia tepuk macam ni lah kononnya. Tapi first time dia tepuk tu memang dia tepak. Dia macam kuat gila. Tercabut subang kawan tu. Tukar tempat boleh tak? Rasa macam kena ni lah abuse kat sini. Tapi bila take tu, satu take tu, dia instead of dia sepak si band, dia first buat, dia buat kuat. So I think band punya expectation lah, ni aku akan sepak kuat ni. Tapi bila second take, instead of sepak, dia pergi cium band. Dia pergi cium pipi. Band macam apa benda ni? Dia macam dia tak tahu dia kena maintain pengsan ke, dia macam aku rasa macam ada orang cium. Tapi aku tak tahu siapa. Tapi pengarah tak panggil cut. Patutkah aku stay begini kan? Dia macam blur-blur sekejap. Sebenarnya itu memang I plan prank tu dengan KJ. I memang plan prank tu dengan Brandon. Sebab tu baru hari kedua kita shoot. Itu baru hari kedua. Jadi kita nak mewujudkan chemistry, merapatkan silaturahim diorang on set. Because for me, I'm very very particular about diorang punya chemistry. They have to be like real friends. So kita buat benda-benda macam tu lah. Natural lah kan. Betul. Tu antara benda-benda yang kita boleh buat di set untuk membuatkan diorang macam mesra. Dan ada satu scene ni
sebab kita orang bukan digalakkan, kita orang diberi green light untuk menjadi satu hal dengan bercakap apa saja, termasuklah mencarut. So ada satu scene tu yang dalam skrip tak ada apa-apa, dia elok je banter dia, tapi sampai kat sini bercakap dengan yang ni cakap mencarut, yang ni pun lawannya mencarut, lepas tu tiba-tiba Ben Amir bangun, dia cakap dialog dekat sini pun mencarut juga. Lepas tu editor macam mana aku nak cut benda ni? Dia tengah pening ni lah sekarang. Dia tengah pening lah. Cuma itulah yang dia tengah pening sekarang ni. Macam mana dia nak kerja adik saya dia. nak bagi. Director dah bagi kebebasan sebagai pelakon ya, kepada pelakon-pelakon baru kat luar, gunakan sebab anda takkan dapat peluang ni dengan orang lain. Saya cakap do whatever comes natural to you. You're like macam 19-year-old boy sepatutnya. Jadi of course lah, takkanlah you cakap semua benda clean. Mestilah kalau tengah marah, tengah gaduh, mesti akan keluar perkataan-perkataan ni semua. Sebab scene tu memang tegang. Scene tu memang basically kemuncak antara Sofil dengan And The Gang, dengan geng ni. So basically kan sebenarnya kalau fikir cakap betul-betul, benda yang manis lah dalam set ni sebenarnya, macam mana korang tengok kita orang dalam cerita, scene-scene yang tegang atau scene-scene yang sedih dan sebagainya, bila cut je kita orang boleh terus kau ni kau semua bikin gila. Memang split Terus personality. tunjuk middle finger lah. Betul. Dia sebab dia banyak-banyak momen dalam cerita ni yang macam unexpected lah, sebab siapa yang follow series nampak karakter Sofil ni dengan Ray macam mana apa semua kan. So bila dalam ni dia lagi macam dramatic everything. So sebenarnya bila cut je dia macam alah gitu. Dia macam tu. Itu perasaan apa tu? Dia jangan. Perasaan dia seorang je, kita tak tahu. Okay. Kita pun dah sampai ujung. Tapi sebelum kita Dah habis dah ke? Wah, dah Tak apa, korang balik dulu. Kau balik dulu. Kita sambung. Kau balik dulu. Boleh extend ke? Macam bilik karaoke tu. Jangan extend lagi. Okay, last question aku nak tanya. Nak tanya dekat pengarah terus. Boleh tak cerita? Dah start ke? Aku tahu itu dah masuk. Start. Kita podcast kita memang start je terus. Tak, maknanya orang tahu lah pasal ngesot tu. Alah, editor cut lah. Okay, last question tadi kita nak tanya dekat pengarah. Boleh tak cerita sikit sinopsis filem Gantung ni? Dan kenapa diorang kena tengok di Pawagam Kenapa Mati? Tahan. Benda off camera. Saya minta maaf banyak-banyak suami saya ni dia ada penyakit. Dia dah start gelak, dia dah tak boleh berhenti. Betul. Dah betul dia sinopsis. Saya masih lagi nampak nyesot dari tadi. Jangan sebut. Sorry. Trauma. Sorry. Nanti tambah sejam lagi tau. Sinopsis dia. Sinopsis cerita ni. Jadi cerita ni berkenaan dengan 4 orang pelajar lelaki di sekolah elit yang paling popular dan paling berpengaruh. Dan mereka dituduh menjadi punca kepada seorang pelajar perempuan menggantung diri. Tetapi dalam proses membersihkan nama masing-masing, mereka belajar sesuatu yang lebih dalam lagi dalam kehidupan. Gitu. Producer? Mungkin Syahjah lah. Kita pergi kat Syahjah dulu. Okay. Kenapa diorang kena datang untuk tengok filem ni? Apa yang mungkin special, janjikan special untuk diorang? Tapi betul. Sebab cerita ni dah lama dinantikan 7 tahun. Akhirnya dah dibuat, janji telah tertunai. Kita pun dah bagi yang terbaik dan kita orang pun nak sangat penonton dekat luar sana untuk happy lah after 7 years of waiting. So kenalah datang tengok. Dan terjahlah 4 hari pertama. 4 hari yang pertama tu sangat penting. Hari pertama 4 hari yang pertama tu sangat-sangat crucial. Kalau ada nak tengok filem-filem lain, kalau ada nak tengok filem lain dan fikir macam maybe tengok Gantung minggu depan kot, nanti kot, jangan kot emas ketia kot. Macam tu. Filem lain tu dah box office lah. Bagi kita orang pula. Bagi yang ni pula box office. Tak adalah supaya bila sambutan tu ada, jadi tayangan dia berterusan. Kita nakkan tayangan yang berterusan tu. Terus berada di Pawagam untuk tempoh yang lebih lama. Boleh. Sebab wayang kalau Kita senang kalau cerita ni flop sebab dia. Kita senang kalau cerita ni flop sebab dia. Aku dah 3 box office. Kalau okey, Aku dah tengok. Apa salahnya? Mungkin yang ni pun box office. tapi bukan. Kita nak luck kau. Amin. sananya. Okay. Wayang ni. Okay.
Okay, Hafiz. Hafiz dan Taufik mungkin boleh buat promo sikit bila cerita ni akan ditayangkan dan boleh ajak orang ramai untuk penuhkan panggung. Okay guys, jangan lupa 5 Jun ni filem dah mula ditayangkan di seluruh pawagam. Dia potong je. Tak nak, sebab ni Dia macam malah nak dengar. Okay guys. Okay, tahu dah. Jangan sebelum jangan buat tahu dia akan masuk. Dia akan masuk punya. Sebab tu aku macam sorry terpaksa potong ni. jangan sampai aku ngesot. Jangan langsung mesej kali ni. Sekali. Okay. Penat nak edit. Aku dah geram dah ni. Aku stres aku ngesot. Kita serius. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk 5 Jun esok. Okay, jangan lupa kepada semua 5 Jun 2025 bermula gantung Mas Kita Kod di Pawagam. Anda kena saksikan kerana apa? Satu, kerana ada kami semua. Yang kedua, kerana filem ini kami lakukan demi anda. Bukan kerana kami nak berlakon kat wayang kata tak. Kami buat lakon ni kerana peminat. Jujur cakap. Betul. Kerana peminat kami hasilkan filem ini. Bukan sebab payment ke apa semua. Bukan. Payment juga ni semua kena potong. Tak borak payment pun. Bila shoot on. Okay, Hafiz. Dah cakap lah. Itu kena cerita. Kena cerita dekat pawagam mana, kat mana pukul berapa, tiket berapa ringgit. Untuk lebih informasi untuk lebih informasi tengoklah kat caption nanti. Yang akan disediakan oleh kami. Senang kan? Itu kerja mereka. Senang buat duit. Kau tak cakap duit senang. Easy money. Oh, macam ni eksekutif producer je bang. Oh tak tahu dia. Jangan cerita. Alright, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Thank you so much Nido, Mamu, Hafiz, Taufik, Syazia, Iqmal, Ben, Kak Sayos. Thank you sebab sudi datang share dengan kita orang semua. Betul. Thank you so much. Alright, thank you. Thank you dan minta maaf pada editor sebab for sure susah nak edit. For sure. Kami minta maaf juga kepada anda semua. Kami minta maaf kepada penonton kalau anda sakit telinga sepanjang dengar. Mungkin Hafiz slowkan sikit suara, bagi kita naikkan sikit suara. Okay? Kita balik kau nanti. Tak, aku tadi diam lah. Kau yang banyak cakap. Jangan gaduh, aku ngesot gangan. Ngesot gangan. Jangan marah saja. Jangan marah. Jadi sampai situ saja podcast kita. Dan Tengok audio man dah pekak lah. Itu bukti suara dia. Tadi dari editor kita smile in pain tau dia cakap. Kamera tolong pan ke audio. Allah. Jangan lupa tengok gantung di seluruh pawagam di Malaysia pada 5 Jun nanti. Seluruh. Korang memang tak nak bagi aku buat outro Bila aku boleh tutup podcast ni? Okay. Sila. Aku ngesot kejap lagi ni. Jangan. Okay. Jangan lupa tengok gantung di seluruh pawagam di Malaysia pada 5 Jun nanti. Support filem tempatan. Jadi kita jumpa di podcast yang akan datang. Bye. Aku dah ready ni. Okay, jap. Sebelum ngesot sekali je aku nak minta Mamu buat. Okay. Suhan satu. Kau sure ke yang kau nampak tu Ratna? I don't understand what this fuss is all about. The fuss is about a girl who committed suicide. Is it race play? I know. They can be quite controversial. The boys did this. Korang semua lupa ke? Yang sekolah kita ni ada student yang baru bunuh diri. Kita tak boleh lupa yang sekolah kita ni ada kaki buli yang buat student lain bunuh diri. Satu sekolah kan udah tahu, Mas Ketirs, anak nakal. Kau tahu kan kenapa Ratna gantungan diri? Boleh jadi bukan sebab tu, Ray. Jangan tipu diri kau sendiri, Gibbs. Bukan ayah saya buka gambar tu, bukan ayah malukan dia. Tapi kawan-kawannya yang buat kan? Mereka kan nggak ada bukti. Apa yang dia buat tu pilihan dia. Tak, aku tak faham sekarang ni kan. Kenapa dia untuk emo lebih ah? Macam lah kita rogo si Ratna tu. Ratna, dia tiba-tiba kat belakang aku. Minah ni memang kacau kita semua lah. Ha? Dah mati pun kacau orang juga macam tu. Hantu Ratna ni, dia tak boleh bunuh orang kan? Lu bilang si Farah bisa komunikasi sama paranormal gitu kan? Kalau gitu, kita minta bantuan dia aja. Kau buat apa ni sebenarnya? Aku nak tahu kenapa je. Selagi kita tak tahu siapa yang buat, selagi itu Ratna ni akan kacau kita. Kau sini! Tengok,